Bagaimana jika majikan paksa untuk bekerja pada cuti umum? Okey. Isu paksa tu susah saya nak bincangkan sebab benda tu subjektif. Tapi saya rasa persoalan yang perlu dijawab adalah boleh tak majikan mengarahkan pekerja untuk bekerja pada cuti umum? Okey. So secara umum jawapan dia boleh. Majikan dia memang boleh mengarahkan pekerja untuk bekerja pada cuti umum. Tapi of course kalau pekerja tu layak bayaran cuti umum, majikan kena bayarlah. Yang menjadi masalahnya majikan suruh kerja cuti umum tapi tak nak bayar pula bayaran mengikut kadar cuti umum. Dan pekerja pula kalau dia nak tolak ataupun tak mahu kerja pada cuti umum tu, dia kenalah mendapatkan kebenaran terlebih dahulu daripada majikan. Biasanya dalam kes macam ni, majikan biasanya kalau macam kerja dekat kilang ke, majikan dia biasanya dia dah keluarkan dah jadual kerja dan sebagainya, dan pekerja pun dah tahu lebih awal bahawa dia kena kerja pada cuti umum tu. So kalau dia nak tidak mahu hadir kerja pada hari cuti umum tu, dia kena dapatkan kebenaran terlebih dahulu daripada majikan. Okey?